Ustaz, macam mana nak buat hati itu ikhlas dengan orang yang dah menyakiti hati kita? Untuk masalah ikhlas ni sebenarnya berat jemaah. Nabi SAW pun berat. Di mana ketika dia tahu Wahsy pembunuh daripada pak saudara dia Hamzah bin Abdul Muttalib, dan Wahsy menceritakan tentang macam mana teknik dia membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Akhirnya apa kata Nabi kepada Wahsy? Engkau pergi menjauh dan jangan kau tampakkan muka engkau di hadapan aku. Wahai celaka engkau. Tengok, Nabi pun belum tentu mengikhlaskan, apatah lagi kita. Cuma nak menghilangkan sifat dendam, menghilangkan perasaan-perasaan marah itu, mengurangkan itu ada. Caranya macam mana? Elakkan daripada jumpa muka orang tersebut. Itulah yang dibuat oleh Nabi. Nabi sebenarnya boleh je ikhlas. Tetapi kalau nampak Wahsy, nampak muka Wahsy, walaupun Wahsy dah taubat, teringat lagi perangai dia. Maka Nabi katakan, celaka engkau menjauh daripadaku, supaya aku tak tengok muka engkau dan aku ikhlas. Begitu juga jemaah, kalau ada fulan asyik sakiti hati kita, apa yang perlu kita buat? Kita tak akan mungkin usir dia, pergi engkau. Macam mana? Kita menjauh daripada dia, mengelak daripada dia. Jangan follow dia. Ini masih follow juga WhatsApp dia buat status, kita tengok juga, lagi sakit hati kita. Hutang dia tak bayar, ternyata dia asyik travelling, sakit hati kita. Jangan follow dia. Okey, Allah Taala alam besar.